Kepada kaki-kaki gaming, Monster ada satu headset premium untuk korang. Korang tengoklah ni guys, betapa besarnya kotak dia. Jom kita unbox. Alright, jom kita tengok apa dekat dalam. Okay, korang tengok ni guys. Wow, besar gila. Ada satu user manual, ada satu warranty card. Korang tengok tu, dia dah buat dah. Banyak gila. Kolom dekat sini macam kita nak pinjam buku dekat perpustakaan. So, ada repair date, claim date. So, maksudnya kalau rosak banyak kali, korang boleh pergi repair, korang boleh pergi claim. Nice gila kot. Dan ni user manual dia. Itu dia. Seriously, memang nampak premium gila yang ni. Korang tengok logo Monster kat tepi tu. Dan korang tengok dia punya shining dia tu. Ui, memang nice gila. Dan jangan lupa dekat sini sponge dia. Ui, lembut gila guys. Atas ni kalau korang tengok dia ada bahagian ni. Yang mana dekat sini dia lembut je. Dia dibalut oleh getah. Rasanya besi yang dibalut oleh getah. Dan dekat part sini dia ada sponge. Leather dan juga sponge. Memang nice, memang selesa confirm. Dan dia boleh ditarik. Korang tengok nampak? Dia boleh ditarik. Fush. Ui, bila pakai ni noise cancellation dia memang padu. Dan senang kita nak letak mic dia dekat depan mulut macam ni. Okay, korang tengok ni guys. Apabila kita dah plug in, logo dia bertukar warna guys. Menjadi warna merah. So, korang tengok cantik Dan korang boleh tengok dia punya controller dia dekat sini lah. So, senang gila guys. Sebab korang tak perlu tekan-tekan dekat sini kan. Korang tekan je dekat sini. So, dekat sini ada volume up, volume down. Ada mic. So, korang boleh on off dia punya mic. Kemudian dia ada butang untuk LED dan juga equalizer. Dekat tepi ni pun dia ada lagi satu butang iaitu mute button. So, serius memang layan bet guna benda ni. Jangan lupa check out dekat beg kuning di bawah.